Zafrul, macam mana kamu tanda tangan perjanjian 1 trilion ini? Kamu baca agreement pun kamu tak faham, Zafrul. La ilaha illallah. Yang dipetik ialah klausa 5.1. Apa kandungan klausa 5.1 ni? Ya. Dia cuma petik ayat pertama dan sebahagian ayat kedua. Dan kononnya kalau US kenakan sekatan kepada mana-mana negara, Malaysia ni automatik kena ikut. Jom kita baca sama-sama klausa ini. Saya ulang frasa terakhir, to address a shared economic or national security concern. Apa maksudnya? Maksudnya, sekatan ini perlu untuk menangani isu keselamatan negara dan ekonomi bersama. Ya. Kata kunci di sini, bersama. Maksudnya, kalau isu tersebut hanya memberi kesan kepada keselamatan negara dan ekonomi Amerika Syarikat, tetapi tidak memberi impak kepada keselamatan negara dan ekonomi Malaysia, kita tak perlu pertimbangkan. Zafrul, patutlah kita punya perjanjian trade agreement dengan Amerika ni ke laut. Kamu baca agreement pun tak faham, Zafrul. Saya baru tengok kamu punya video semalam berkenaan dengan artikel 51 complementary action ini. Baca dekat sini, tuan-tuan. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.